Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih kepada mereka yang masih lagi mengikuti channel Wayang Tarbus dalam situasi yang agak bergelora sehari dua ini, terutamanya tentang keadaan politik dan juga pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, di mana ada beberapa Dewan Undangan Negeri yang diketuai oleh Ketua Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin, menarik sokongan kepada Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Amiruddin Harun sebagai Menteri Besar, dan benda ini telah mencetuskan beberapa situasi yang tidak stabil, tidak selesa dan sedikit mungkin kekecohan di sana sini. So kalau kita lihat balik kenapa perkara ini berlaku, saya pasti sebenarnya perkara ini berlaku bukan disebabkan oleh amalan adat pepatih itu sendiri ataupun ketidakstabilan politik yang diketuai oleh Menteri Besar Negeri Sembilan sendiri. Kalau kita lihat isu yang boleh kita jadikan perkara ini sebagai satu pergerakan untuk menunjukkan sesuatu sifat yang sebenarnya gila kuasa. So kita tengok dulu informasi yang ada, iaitu kalau kita lihat Dewan Undangan Negeri Sembilan ini terdapat 36 ahli Dewan Undangan Negeri. Berdasarkan kepada keputusan pilihan raya negeri pada 2023 sebelum ini, terdapat 3 kumpulan besar yang bertanding, iaitu seperti biasa Pakatan Harapan menguasai lebih kurang dalam 17 kerusi, Barisan Nasional menguasai sebanyak 14 kerusi, dan Perikatan Nasional sebanyak 5 kerusi. So keseluruhannya ada 36 Dewan Undangan Negeri. Bila kita lihat terbahagi kepada 3 kumpulan ini, kalau kita lihat Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menguasai sebahagian besar daripada Dewan Undangan Negeri, tetapi mereka dalam keadaan jumlah yang agak lebih kurang, iaitu antara 17 dan 14, yang mana kita lihat Perikatan Nasional, kalau berlaku sesuatu gerakan Perikatan Nasional yang mendapat sokongan 5 Dewan Undangan Negeri ini, boleh jadi kingmaker. Inilah sebenarnya situasi yang berlaku. Okey, itu fakta yang kita ada. Cuma bila kita lihat balik pada dalam sekitar sebulan 2 ini, dalam strategi untuk mengukuhkan parti UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi dikatakan telah memberi ruang yang sangat besar kepada mereka yang telah digantung dan dibuang keahliannya. Jadi mereka ini sebenarnya memang orang ataupun antara ketua-ketua UMNO yang memang ada pengaruh besar dalam parti UMNO itu sendiri. Apabila diorang ni balik setelah diterima melalui keputusan Majlis Mesyuarat Tertinggi UMNO, menerima beberapa bekas-bekas pemimpin seperti KJ, Hishamuddin dan beberapa lagi individu-individu lain yang memang ada pengaruh dalam UMNO itu sendiri, mulalah berlaku sikap gila kuasa. Mula membuat kumpulan-kumpulan besar dalam UMNO itu sendiri untuk menggugat presidennya. Katanya begitulah. Jadi antara strategi-strategi yang mereka telah gunakan, mereka melihat potensi besar untuk mereka testing di Negeri Sembilan. Jahat kan benda ni. Katanya inilah cara untuk mereka menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya ada pengaruh, dan juga dalam waktu yang sama mereka ingin berhasrat untuk menguasai parti itu sendiri. Dan dalam proses kita, dalam mungkin kurang daripada 2 tahun, kita akan ada pilihan raya umum yang ke-16, dan inilah persiapan kecil setiap parti yang ada di Malaysia ini. Sikap tamak tu ada, mulalah fikir macam-macam, dan kita tengok di 9 ini, numbers ini boleh kita kuasai dengan cara tarik sokongan kepada MB, dapat khidmat dan kerjasama daripada
guru kingmaker, inilah yang berlaku. So kalau kita lihat, ada gerakan kecil yang memberi kesan besar kepada Kerajaan Negeri Sembilan. Ini sebenarnya situasi yang kita lihat pada hari ini. So terdapat perjumpaan awal antara pengerusi Pakatan Harapan, pengerusi Barisan Nasional, bagi memastikan dua kumpulan besar ini tetap menguasai dan mentadbir Kerajaan Negeri Sembilan. So inilah isu yang berlaku, bukan sebab adat berpatih, bukan sebab ketidakstabilan pimpinan Datuk Seri Amiruddin Harun di Negeri Sembilan, dan bukan juga sebab-sebab lain seperti kekuatan pembangkang iaitu Perikatan Nasional. Sebenarnya benda ini berlaku disebabkan atas gerakan sekumpulan kecil dalam satu parti yang nak menguasai parti dan memberikan satu kesan yang sangat besar kepada sebuah negeri, iaitu Negeri Sembilan. So kita tunggu apa gerakan-gerakan seterusnya daripada Wayang Tarbus yang akan membentangkan tentang info dan sensasi. Jumpa lagi.